Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana kembali ke channel saya. Pada video kali ini saya ingin membuat sedikit komentar berkenaan dengan lawatan putera Saudi Muhammad bin Salman ke Amerika Syarikat selama beberapa hari. Jadi kenapa saya nak buat ulasan ini adalah kerana ada di kalangan rakyat Malaysia kita ni, sama ada orang Melayu dan juga bukan Melayu, amat sibuk mengatakan bahawa Malaysia ni telah menjual maruah kepada Amerika Syarikat dengan perjanjian perdagangan atau trade agreement yang telah dimeterai pada ASEAN Summit tempoh hari. Jadi ada yang menyindir, kata Anwar telah jadi best friend Trump, dan kemudian kita telah menjual maruah Melayu, maruah Islam dan sebagainya. Seperti Tun Mahathir pun telah menyebut sedemikian, dan juga ada bekas-bekas ahli politik lain yang juga menonjolkan bahawa kita telah menjual maruah negara. Jadi yang herannya, kenapa tidak ada suara-suara sumbang yang menegur putera Saudi ini yang juga telah membuat perjanjian perdagangan dari sudut berjanji untuk melabur 1 trilion US dollar untuk ekonomi Amerika Syarikat. Jadi kenapa tidak ada suara yang mengatakan bahawa beliau juga menjual maruah negara, maruah Islam dan juga maruah bangsanya sendiri. Jadi dalam video ini saya ingin mengulas 5 perkara kenapa bagi saya ramai orang yang mengatakan perjanjian perdagangan Malaysia-Amerika ni satu yang buruk, satu yang tak pandai, satu yang tak bagus. Seperti juga mungkin ada yang mengatakan bahawa hubungan antara Saudi dan Amerika ni sebagai suatu yang tidak sepatutnya di dalam Islam. Walhal dalam 5 perkara yang saya akan sebutkan, ia adalah apa yang dikatakan taktik atau strategi diplomasi ataupun diplomatik, serta juga pandangan yang jauh tentang persahabatan strategi, dan juga tentang bagaimana hubungan itu boleh menjadi dua hala dan bukannya satu hala sahaja. Dan akhir sekali, apakah nasib Palestin di dalam perjanjian perdagangan sedemikian. Jadi kita lihat baru-baru ini Trump telah meraihkan ketibaan putera Muhammad bin Salman ataupun yang dikenali sebagai MBS di White House dengan segala kebesaran yang telah ditonjolkan, di mana kita dulu tunjulkan apa yang kita katakan untuk mengiktirafkan Amerika Syarikat, kita dikritik. Tetapi Amerika Syarikat telah meletakkan permaidani merah dan juga semacam kebesaran lah yang dibuat untuk menyambut putera Saudi tersebut. Jadi selepas itu mereka membuat press conference, dan apa yang saya faham, mula-mula dijanjikan Saudi Amerika akan melabur wang sendiri, wang sendiri, bukan di Malaysia. Di Malaysia perdagangan itu yang 1 trilion itu adalah wang daripada company-company yang berjanji untuk memberi, bukannya duit Malaysia, duit kerajaan Malaysia. Itu yang telah disebutkan oleh Tengku Zafrul kepada mereka yang kurang arif tetapi nampak macam arif ini. Jadi di sini Saudi melabur, menunjukkan bahawa mereka meletak wang mereka sendiri, iaitu the government money, bukannya macam Malaysia memudahkan atau facilitating industri dan korporat Malaysia seperti Malaysian Airline System dan sebagainya untuk membeli kapal terbang dan sebagainya. Jadi daripada sebutan ini, saya juga melihat bahawa Donald Trump telah mengatakan di dalam press statement bahawa dia rasa bangga untuk meraihkan ketibaan Saudi Arabia. Jadi mungkin orang-orang dalam golongan dia pun mengkritik beliau, tetapi kita lihat negara yang besar, negara yang berkuasa,
memahami bahawa Saudi Arabia adalah satu orang kata apa, negara yang kunci kerana kewangannya, kerana minyaknya dan juga kuasanya memegang Kaabah, yang mana juga memegang nadi umat Islam di Malaysia, di serata dunia, bukan saja di Malaysia, di serata dunia. Jadi itu lah sebabnya Saudi ini sebagai satu sahabat yang cukup penting bagi Amerika Syarikat. Jadi kenapakah agaknya Putera Saudi lepas itu menyebutkan bahawa bukan 600 bilion tetapi hingga 1 trilion. Jadi itu yang disebutkan buat pertama kalinya di dalam press conference. Maka kita lihat bahawa kenapakah dia buat demikian. Mungkin yang pertama adalah ia adalah satu orang kata apa, persefahaman dan persahabatan politik dan ketenteraan, di mana kita lihat di waktu Iraq mengancam Saudi Arabia di dalam Gulf War, maka Amerika Syarikat telah memberi bantuan ketenteraan untuk melindungi Saudi Arabia. Jadi di sini kita nak kena tengok dari sudut kalau kita diserang oleh negara kuat seperti Singapura atau negara lain seperti Jepun dan sebagainya, kita nak bergantung kepada siapa? Jadi kalau kita terlalu gah dengan kita punya maruah dan sebagainya, tapi tak fikir pun persahabatan strategik dan sebagainya, seperti di dalam sejarah kita sendiri, bagaimana Siam mengancam Melaka, mengancam Kedah dan sebagainya, terpaksalah kita bersahabat dengan China di Melaka dan juga di Kedah orang Inggeris. Tapi yang sebenarnya kita lihat bahawa hubungan ketenteraan ini adalah sangat penting kepada negara yang tidak mempunyai kehebatan ketenteraan seperti negara kita sendiri. Jadi dengan Saudi melabur satu jumlah yang cukup besar, maka sudah tentulah mereka menjadi sahabat. Dan Amerika Syarikat pun, kalau negara lain melanggar Saudi, maka mereka pun akan terancam ekonomi mereka. So ini menunjukkan bahawa dengan melabur wang ini, maka keadaan geopolitik mereka tu terselamat, sebab Amerika akan kehilangan besar jika sebuah negara lain menakluki Saudi Arabia. Jadi saya rasa itu di dalam pemikiran Putera Saudi sebagai satu taktik politik dan militer ataupun ketenteraan. Banyak-banyak kita yang pandai bercakap dalam kolumnis Malaysia Kini ke, atau dalam podcast Zaid Ibrahim ke, adakah mereka boleh berfikiran sedemikian? Jadi itu yang pertama. Yang kedua, apabila Saudi memberi ataupun melabur nanti 1 trilion dolar ke dalam ekonomi Amerika, maka tidakkah ini menunjukkan bahawa dia memegang sebahagian daripada ekonomi Amerika? Macamlah ekonomi kita dipegang oleh orang luar seperti Amerika Syarikat, sebab mereka melabur di sini. Memanglah kita ada dapat banyak duit, tetapi kita bergantung kepada Amerika. Sebab itulah kita terpaksa buat this trade agreement mengikut rentak US lebih daripada apa yang kita mahu. Mereka lah pelabur. Jadi di sini saya nampak bahawa strategi Saudi memegang ekonomi Amerika Syarikat itu satu strategi yang cukup brilian, kerana kalau ada apa-apa hal dia boleh tarik the investment, lingkup semua company-company di Amerika Syarikat, dan kerajaan boleh tergugat. Kerajaan Amerika Syarikat boleh tergugat kalau terlalu banyak syarikatnya bankrupt dan orang pun tidak ada kerja. Jadi yang ketiga, dengan persahabatan ini melalui pelaburan 1 trilion yang dijanjikan, akan terjadinya pemindahan ilmu daripada negara bukan Islam kepada negara Islam. Tidakkah itu satu benda yang baik? Daripada kita menyalak-nyalak kepada maruah tetapi duit pun tak dapat,
sahabat ketenteraan pun tak dapat, ilmu pun tak dapat. Yang dapat maruah. Okey. Maruah ni nak sampai ke mana? Bukan kata kita nak kena jual maruah, tapi kita kena strategi bagaimana kita nak urus maruah kita supaya kita boleh mendapat lebih daripada hanya apa yang dikatakan self satisfaction ataupun puas diri, tapi apa-apa benda lain pun tak dapat. Kita harus belajar sambil menyelam minum air, bukannya menyelam sahaja atau minum air sahaja. Ini adalah realiti politik, realiti bisnes, realiti perniagaan, realiti segala realiti. Jadi kalau nak tengok kepada ego atau maruah dan sebagainya, memang bolehlah, tetapi tak banyaklah yang kita akan dapat pulangan. Yang keempat pula, ada beberapa berita yang mengatakan bahawa Saudi Arabia kian gentar dengan ancaman daripada Syiah Iran, iaitu menjadi musuh utama, dan juga golongan ekstremis Islam yang ada di dalam negara dan juga di luar negara, dan perlindungan seperti intelligence information diperlukan dengan CIA dan sebagainya tu oleh Saudi Arabia untuk melindungi diri mereka sendiri dan juga sahabat ketenteraan jika mereka diserang oleh Iran. Walaupun Saudi Arabia mempunyai ketenteraan yang cukup hebat sebab mereka dapat membeli pelbagai senjata dan juga kereta kebal, kapal terbang dan sebagainya. Tetapi apabila terdapatnya suatu tentera yang lebih besar yang menjadi sahabat, maka ia akan terselamat daripada ancaman-ancaman luar. Ini satu hubungan ataupun persefahaman yang cukup strategi. Kalau tidak, memang macam Iraq hari itu, bila-bila masa dia boleh masuk untuk menakluki Saudi Arabia. Akhir sekali, yang kelima pula adalah telah disebutkan oleh Muhammad bin Salman bahawa penyelesaian isu Israel dan Palestin ni mestilah ada jalan yang jelas untuk kewujudan kedua-dua belah negara, ada Israel dan juga Palestin dengan aman damai. Jadi ramai orang Islam yang beranggapan bahawa Israel ni patut dihapuskan dengan kita bermusuhan dengan Amerika dan sebagainya. Itu adalah orang kata apa, fantasi atau bayangan yang sedap cakap tapi tak ada cara. Jadi kita, bagi saya, patut mengiktirafkan kewujudan kedua-duanya sekali, sebab dunia pun macam mana nak satu boleh wujud, satu tak boleh wujud. Mengikut Israel, dia tak nak Palestin wujud. Mengikut Palestin dan orang Islam, tak nak Israel wujud. Tak bolehlah macam tu. Maka kita kena ada satu persefahaman bahawa kedua-duanya boleh wujud. Di masa hadapan, apa yang berlaku kita tak akan tahu. Mungkin salah satu pun akan hilang. Tetapi buat masa sekarang, kalau dibiarkan berlaku, maka pihak yang tidak bersetuju kepada kewujudan Palestin akan mengambil kesempatan untuk mengambil alih semua Palestin. Jadi apabila Amerika katakanlah dia setuju, tetapi kalau Saudi dah pegang ekonomi dia, mungkin dia pun kena fikir 2-3 kali. So itu je lah ulasan saya. Saya bukan ahli ekonomi ataupun ahli geopolitik yang besar, tetapi dengan fahaman mudah saya pun, saya tengok bahawa perjanjian trade agreement ni is beyond trade agreement. Dia benda yang tak tersirat, ada banyak di situ. Jadi saya amat heran pada orang yang mengatakan bahawa kita jual maruah lah dan sebagainya. Ini sebagai satu benda yang cukup menghasut kepada perkara yang tidak baik. Mereka sendiri pun jahil dan tidak ada di dalam negotiation ataupun perbincangan tersebut, tetapi mereka sanggup mengatakan ini tak bagus, langsung tak bagus dan sebagainya. Jadi saya rasa kita sebagai rakyat Malaysia perlu prihatin bahawa mereka ni mempunyai udang di sebalik batu, ataupun mereka ni jahil tapi orang kata apa, bodoh sombong. Bodoh sombong ni dia tak tahu yang dia bodoh, tapi dia sombong. Jadi dia pun kebodohan dia tu tak nampak. Jangan kita jadi bodoh, jangan kita jadi
bersikap nak menjaga maruah sahaja, tetapi tidak melihat kepada taktik-taktik atau strategi yang kita boleh lakukan, sebab kita bukan orang yang kuat. Macam Saudi, dia lain, dia bukan kata tak kuat, tapi dia ada banyak duit. Kita ni duit pun tak banyak, kuat pun tidak. Jadi macam mana yang saya heran, orang kata kita patut dapat perjanjian lebih baik dan sebagainya. Kita duit pun tak ada, tentera pun tak kuat, ilmu pun tak banyak, apa benda yang kita banyak-banyak sangat nak minta ni. Jadi ini yang saya pun cukup heran lah, kenapa kita bersikap sedemikian bodoh, sombong. Jadi di situ kita lihat bahawa putera Saudi mungkin mempunyai pemikiran yang luas, pemikiran yang kritis, pemikiran yang tidak hanya bersandarkan kepada maruah kosong, tetapi untuk menyelamatkan Islam, menyelamatkan negara baginda, harus membuat satu hubungan yang tidak nampak seperti dipaksa. Seperti ASEAN Summit hari itu, kita terpaksa lah. Tapi di Saudi Arabia, ia tidak nampak seperti dipaksa. Ia seperti sebagai satu tawaran persahabatan. Jadi on equal ground. Kita berjumpa dengan Amerika, kita not on equal ground, tapi kita buatlah sebaik yang kita boleh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian. Jika anda ingin memiliki buku saya Antara Sunnah Melayu dan Sunnah Rasul, ulasan tentang isu-isu agama, isu politik dan juga isu pendidikan di dalam Malaysia, sila ikuti arahan di dalam poster berikut.